warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazwan Kini Kajian Teknikal. Malaysia juga mempunyai Malaysia. Siapa nak belajar dulu? Saya jawab dulu. Jawab juga nak dapat roti canai pukul 2 pagi. Bagaimana orang mana ya? Azahra. Saya Amni. Dan saya Naura. Baiklah Amni. Apakah maksud sebenar kemerdekaan bagi saya? Maksud kemerdekaan adalah kebebasan Sejarah 1 Ogos 1945 Hana dan Nura. Hai semua. Pantai, gunung, hutan dan banyak tempat. Abang kita jawab dulu. Apa perkara yang paling semangat tolong dalam syurga makanan 24 jam. Cakap dia nak makan apa? Tidak. Tapi bagi saya, mungkin yang paling tepat ialah kebebasan dari kita. Keluar kampung dengan alas dari kita. Ini 3 minit 3 fakta. Saya suka tentang Malaysia. Hai Laila dan Sarah. Hai Ami. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita yang paling kamu suka tentang Malaysia. Saya paling suka pelbagai budaya di Malaysia. Terima kasih. Kita ada pantai yang cantik, hutan-hujan, gunung dan batu. Intan dan Ami. Apa khabar korang hari ni? Suka kerja tak? Khabar baik betul bang. Kami tunggu je panas. Bagus. Banyak panas saya. Hidup dalam aman dan damai. Dan apa lagi tempat yang menarik untuk kita lewati? Saya suka tempat island, barang sebanyak-banyak. Berdaulat pada negara hidup keadilan. Sedap suara korang. Masa yang pada hari ini ialah orang rakan saya iaitu Aulia dan Jawa. Berbagai budaya di Malaysia mempunyai berbagai kaum